Ustaz pernah menyatakan bahawa Dajjal akan menjadi raja Temple of Solomon, tetapi muncul di Iran. Muncul di Iran ni bukan saya cerita. Hadis cerita di akhir zaman Dajjal akan muncul dari arah Isfahan, kan Ustaz? Jadi Isfahan ni nak tetapkan dalam wilayah Iran ke sekarang Isfahan duduk dalam negara mana, wallahu alam. Tapi ada satu daerah dalam Iran sekarang ialah Isfahan, antara tempat yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi selain daripada orang Iran sendiri. Ada Isfahan, ada Tehran, ada Hamdan. Ni tiga daerah di Iran yang paling banyak dihuni dan diduduki oleh orang-orang Yahudi. Why mereka boleh hidup aman, mereka boleh hidup selesa dengan orang-orang Iran? Sebab sebenarnya bumi Iran adalah tanah suci kedua orang-orang Yahudi. Bumi Iran tanah suci kedua orang Yahudi. Why? Kerana banyak nabi-nabi kecil mereka makamnya, kuburnya di sana. Nabi Yul di sana, Nabi Hajai di sana, Nabi Habakuk di sana. Pernah dengar tak? Oh, nabi apa ni Ustaz? Dia ada nabi besar, ada nabi kecil, kena belajar dalam Injil. Panjang cerita dia. Ni bila kita sebut Nabi Habakuk, macam biskut je bunyi. Macam direka-reka dicerita kok mana. Tak ada siapa nak mereka cerita. Ya, sebenarnya yang jadi penolakan tu sebab kita tak ada benda tu. Kita timbang satu-satu benda dengan ilmu hak kita ada. Bila orang cerita kita tak ada benda tu, mana ada benda ni? Sebab kita timbang neraca dengan hak kita ada. Jangan kita buat kesilapan seperti itu. Banyak kita hari ni kita buat penolakan terhadap orang kerana timbang atas hak kita ada. Kalau nak timbang atas hak kita ada, banyak hak kita tak ada lah. Batu orang nak cakap cerita baru, setakat ni yang saya tahu tu memang tak ada Ustaz mengarut ni. Padahal kita tak jumpa. Betul ke? Dia tak ada. Cuba buat kajian, cuba buat perincian, cuba buat analisis, insya-Allah. Baik. Dia akan menjadi raja Temple of Solomon, tetapi muncul di Iran. Iran lah. Kalau contoh, kalau Isfahan betul-betul Iran, dia akan keluar daripada Iran. Di belakangnya 70,000 Yahudi yang memakai Toya Lisa, selendang Yahudi tu. Oi, Ustaz ni nak marah kat saya dah kah? Boleh berhenti aku? Toya Lisa berakhir di sini. Sebab saya jaga masa sungguh ya. Kesian kat Ustaz ni. Banyak lagi soalan ni. InsyaAllah macam ni lah. Kalau saya ada masa dan keperluan, hak mana-mana penting daripada soalan ni saya akan jawab dalam kuliah saya di Penang. Boleh? Boleh ya, insya-Allah. Yang penting-penting, sebab kita baru baca 3 soalan, semua ada 21 ni, besar-besar soalan ni. Kalau ada peluang panjang umur, Allah mudahkan rezeki saya buat kajian dan analisis tentang soalan yang dibentangkan ni, insya-Allah saya akan cuba jawab. Tapi bukan sekaligus lah. Mungkin saya akan pilih 1 atau 2 soalan setiap kali kuliah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi penerangan, pencerahan, rahmat dan keberkatan daripada Allah. Sebagaimana yang disebut hari ini, saya bukanlah orang yang paling layak dan terbaik untuk berada di hadapan anda. Kalau saya silap, tolong tunjukkan. Kalau saya salah, tolong tegur. Tak jadi masalah. Kita bersikap terbuka dan berlapang dada. Kita sendiri pun tak mahu duduk dalam salah. Kita tak mahu duduk dalam silap. Sebagai manusia biasa, kita tak maksum. Jadi semua orang boleh ditegur, semua orang boleh memperbaiki kesalahan kita. Itulah yang dialu-alukan. Kritikan membina, bukan tomahan dan cacian. Baik, akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya dalam dialog kita tadi ada kelemahan, ada kecacatan, tidak bermaksud untuk menghina dan menafikan kelebihan ataupun kekurangan sesiapa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya isu-isu ni, sebenarnya Jerusalem, Baitul Maqdis ni tanah milik siapa? Yahudi klaim dia lebih berhak. Yahudi dakwa dia lebih aula untuk bumi Baitul Maqdis. Benarkah tanah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis Israel yang mereka duduki ini layak dan berhak untuk mereka? Itu yang mereka klaim, bukan? Baik.
Kalau kita tengok sejarah lebih awal, siapa sebenarnya penghuni paling awal duduk di bumi ini? Kalau ikut pakar-pakar arkeologi dan ahli-ahli sejarawan, lebih kurang 14,000 hingga 8,000 sebelum Masihi. Bumi ni, bumi yang bergolak sekarang, dihuni oleh satu bangsa yang dipanggil bangsa Nafutiyah. Bangsa Nafutiyah adalah antara bangsa yang dikenal pasti paling awal menghuni bumi ini. Kemudian bangsa ini mungkin lupus ataupun mengalami diaspora, penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian pada tahun 5,000 hingga 3,000 sebelum Masihi, bumi ini dikenal pasti dihuni oleh orang-orang Kanaan. Dipanggil bumi Kanaan. Penduduk dia ialah orang-orang Kanaan. Sebab tu bila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan bumi Babylon, dia berhijrah ke bumi ni digelar sebagai tanah Kanaan, bumi Kanaan, dan orang-orangnya disebut sebagai Kanaanit. Itu 5,000 hingga 3,000 sebelum Masihi. Itu yang asal. Kemudian bila duduk di situ 3,000 hingga 2,500 sebelum Masihi, datang satu lagi bangsa juga dari ketamadunan Mesopotamia yang disebut sebagai bangsa Amori. Bangsa Amori dululah bangsa yang telah menjajah bumi Babylon. Selepas peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus tu, bila Ibrahim dah tinggalkan bumi Babylon dan Namrus pun dah mati, dah meninggal, maka kerajaan ini mula diperangi oleh dua golongan, iaitu bangsa Ilam dan bangsa Amori. Kemudian bangsa Amori akibat berlaku kemarau yang panjang di bumi sana, mula melakukan penghijrahan ke bumi mana? Tanah Kanaan. Jadi waktu tu ada orang Kanaan, ada orang Amori. Dan dikatakan ada dua lagi suku, iaitu suku Yabusiyah dengan bangsa Finik. Finik ni juga disebut bangsa Fonisia. Baik. Yang penting Kanaan, Amori, Yabusiyah. Yang betul-betul penghuni asal bumi Al-Aqsa tu bangsa Yabusiyah. Mereka ada satu kerajaan yang disebut kerajaan Yabus. Bahkan dalam sejarah mereka pernah membina hampir 119 kota. Masa mereka menetap dan menghuni di situ kerajaan Yabusiyah, orang-orang Yabus ni. Kalau Finik atau Fonisia, mereka disebut Kanaan laut. Kanaan, Amori dengan Yabus disebut Kanaan darat. Finik atau Fonisia disebut Kanaan laut, sebab mereka duduk di persisiran Jordan Timur dengan Lubnan. Di situ ada lautan Mediterranean. Itulah dia orang-orang Fenisia yang digelar Kanaan laut. Orang-orang Fonisia inilah yang dulu mengajarkan kepada orang-orang dan manusia-manusia di tamadun Yunani purba. Yunani ada dua. Satu Yunani kuno, zaman kerajaan Mykenaya, zaman Raja Agamemnon, zaman kerajaan Troy dulu. Dulu saya pun ingat Troy itu epik, tapi tidak. Troy benar-benar terbukti kewujudan dia. Satu zaman Yunani kuno. Bila Mykenaya mula berpindah ke arah utara, dan ada sebahagian besar ahli-ahli sejarah menganggap orang-orang Mykenaya ini adalah asal-usul bangsa Etruskan, keturunan-keturunan orang-orang Itali. Jadi mari situ orang-orang Dorian. Orang-orang Dorian inilah yang baru jadi Yunani purba. Yang ni tak tahu apa. Orang-orang Fonisia lah yang pada masa tu digelar sebagai the greatest maritime. Orang yang cekap
melayarkan perahu-perahu dan kapal mereka di lautan, berhijrah ke sini dan mengajarkan mereka. Lepas tu barulah 800 hingga 500 masih baru keluar nama-nama seperti Socrates, Aristotle, Plato, tu barulah tu. Siapa yang menghidupkan tamadun mereka? Orang-orang Fonisia. Baca sejarah. Jadi duduk di situlah. Bila duduk di situ 1300 sebelum Masihi, datanglah orang-orang Filistin. Kita sebutlah ni Palestin. Bangsa ni disebut bangsa Filistin daripada pergunungan Ker dengan laut Aegean, lautan Mediterranean, semenanjung Balkan dan Anatolia, disebut Asia Kecil. Kalau kita belajar buku sejarah dulu, dia sebut Transaxonia. Marilah geng Filistin duduk di sini. Itulah kelompok-kelompok awal yang ada. Barulah mari Nabi Allah Ibrahim pun duduk di situ. Sekali dengan orang Kan'an ada, orang Amorik pun ada, orang Yabus pun ada, orang Fonisia pun ada, orang Filistin pun ada. Lalu beranak pinak. Ringkas cerita, isteri kedua dengan anak Ismail dihantar ke Mekah. Isteri tua, anak dia Nabi Allah Ishak, duduk di bumi inilah. Sebab tu kita baca sirah, bangsa kaum Nabi Allah Ishak ialah bangsa Kan'an. Sebab dia duduk di bumi Kan'an. Jadi merebaklah keturunan mereka sampai Nabi Allah Ishak, sampai Nabi Allah Yaqub, sampai Nabi Allah Yusuf. Mereka duduk di sini. Mereka asal bukan di sini, mereka menumpang di sini. Ingat cerita ni. Pendek cerita, Yusuf dikhianati, dicemburui oleh saudara sehingga Yusuf terhantar ke negara Mesir. Kemudian pendek cerita, panggillah bapa Nabi Allah Yaqub dengan saudara-saudara Bani Israel yang lain tinggal di bumi Mesir. Zaman Yusuf zaman pemerintahan Hyksos. Bani Israel dapat keistimewaan. Ada tanah, ada rumah, ada haiwan ternakan, ada perladangan, ada perniagaan. Tapi bila naik kembali pahlawan Ahmoses I, dinasti Fir'aun ke-18 bermula balik. Maka waktu Fir'aun memerintah, tiada lagi keistimewaan untuk Bani Israel. Lantas mereka dijadikan sebagai buruh-buruh dan kuli. Ini adalah tahun-tahun yang paling memenatkan dan menyeksakan bagi Bani Israel. Pertolongan daripada Allah sampai bila terutusnya Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa. Akhirnya nak menyelamatkan Bani Israel daripada tindakan-tindakan Fir'aun ini. Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir menuju ke the promised land, bumi yang dijanjikan untuk mereka. Bumi mana? Bumi asal tadilah. Hak Nabi Ibrahim sampai, hak di situ lahirnya Nabi Ishak, di situ lahirnya Nabi Allah Yaqub. Sebelum mereka pergi ke Mesir, bumi itu jugalah mereka akan kembali. Bumi itu dijanjikan untuk mereka, dan sampai hari ini pun mereka klaim mereka adalah Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pilihan Allah. Jadi berpindahlah mereka, terjadilah peristiwa pembelahan Laut Merah. Sampailah ke semenanjung Sinai. Allah panggil Nabi Allah Musa untuk bermunajat. Berapa hari? Berapa hari Allah panggil bermunajat pada dia? 40 hari. Terlewat 2 hari, turun hari ke-42. Apa berlaku Bani Israel di samping Nabi Allah Harun? Apa berlaku? Sembah lembu. Tak boleh nak fikir. Why tak boleh nak fikir? Kenapa jadi seteruk ni Bani Israel? Drastik sangat tindakan mereka, drastik sangat apa yang mereka buat.
Maksud yang kita tak boleh nak fikir, Nabi Musa belum mati. Nabi Musa tinggal 40 hari, Harun masih ada bersama mereka. Bila Musa Samiri suruh sembah lembu tu depan Nabi Harun, mereka boleh sembah. Pasal apa jadi lagu tu? Kurang-kurang kalau Nabi Allah Musa dah wafat, Harun dah wafat, generasi pun dah bertukar, okeylah kalau dia nak jadi sesat balik pun. Ni dua Nabi duk ada lagi. Harun duk bawah sekali dengan dia. Bila Samiri suruh sembah lembu, dia boleh sembah. Tak terfikirlah. Contohlah kita hari ni dah elok-elok ada ulama' dengan kita duk semayang elok-elok, masuk seorang geng lain, kita kena sembah pokok bunga ni. Maksudnya kalau hak pi sembah pokok bunga dalam keadaan kita duk lagu ni, memang kita anggap teruk sungguh lah hang seorang ni. Dalam keadaan ulama' duk ceramah hari-hari, duk cerita hari-hari, ni akidah sesat, ni terpelek, ni syirik, orang suruh sembah pokok bunga, terus. Jadi kita tak boleh nak fikir pasal apa dia boleh jadi lagu tu. Kalau ulama' tak ada dah, orang alim banyak dah mati, okeylah kalau dia nak tersesat. Wah, sebab benda ni tersemai lama dah sewaktu mereka berada di bumi Mesir. Dan waktu berada di Mesir, mereka pernah minta dengan Nabi Allah Musa supaya dibuatkan patung sama seperti orang-orang di Mesir, yang menjadi perlambangan dan simbol bagi Allah. Nak bagi nampak juga nak menyembah tu. Ikutlah simbol lagu mana, lambang lagu mana. Yang penting Allah kita tak nampak tu, biar bagi satu simbol yang kita sembah tu nampak. Tapi dinafikan oleh Nabi Allah Musa. Hati-hati mereka sebahagian dah ada terkesan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang hari-hari mereka duk lihat depan mata. Mari pula kepelikan, sebab bangsa Yahudi ni satu bangsa yang boleh dianggap mistik lah. Bab-bab mistik ni, patung daripada emas boleh bergerak pula dan bersuara pula. Memang hebat Kalau kita lagu mana? Ada seorang buat patung lembu dengan emas, lepas tu bergerak, lepas tu boleh sembang, boleh cakap dengan kita. Lagu mana agak-agak? Payah juga Akulah Tuhan kamu yang sebenar. Sudah. Sembahlah aku wahai sekalian manusia. Padahal siapa duduk dalam tu? Siapa yang bersuara tu? Pak Cik Dan. Setan masuk dalam tu. Terpelik-pelik. Kemudian bila Nabi Musa turun, Nabi Musa halau Samiri, bukan. Tapi ingat, bukan Samiri seorang, masih ada beberapa yang terpelik ikut belakang Samiri. Yang kita duk cari hari ni, yang kita duk trace hari ni, suku Sakat hak sekali ikut Samiri tu pi mana lah ni keturunan tu. Hak jalur dengan ikut Nabi Allah Musa tak ada masalah. Hak jalur ikut Nabi Allah Harun tak ada masalah. Hak Saki Baki, hak ikut Samiri tu duk mana sisa-sisa keturunan tu? Mereka hidup, mereka berpindah randah, mereka berhijrah, mereka mungkin berkahwin, mereka beranak pinak, mereka menyebarkan keturunan. Tapi di mana mereka sekarang? Dan apa yang telah Samiri ajarkan pada mereka sepanjang bersama dengan tokoh tersebut? Baik, kembali kalau kita tengok, permulaannya nak jadi asas ni ialah bermula pada Knight Templar. Tahu Knight Templar? Bermula perang salib tu, siapa pengasas perang salib? King dia, raja dia, pengasas dia ialah seorang padri yang dipanggil Paus Urban atau Paus Urbanus II. Dialah mencadangkan perang salib ni. Jadi perang salib ni sebenar tak ada dah cintakan kedamaian, tapi dia lebih kepada materialisme. Sebab zaman tu ialah zaman Eropah, zaman Dark Age. Apa Dark Age? Zaman kegelap, zaman kegelapan. Tapi dia duk tengok kekayaan, kemewahan, kemakmuran belah mana? Belah timur kan? Di belah timur. Jadi mereka datang nak jajah, nak rebut balik hasil mahsul tadi, dan yang penting nak dapatkan bumi
bumi Palestin yang di dalamnya ada Jerusalem, iaitu Haikal Sulaiman. Jadi dia mengetuai satu konsili ataupun panggil persidangan Claremont. Jadi bermulalah tahun tu tahun 1095. Jadi sepanjang perjalanan ni nak sampai 1095 sampai 1099 baru sampai Jerusalem. 4 tahun tengah jalan ni mereka banyak bantai orang-orang Islam. Mereka bunuh juga sebahagian besar orang-orang Yahudi. Bila ini berlaku 1099 baru sampai Jerusalem. Kepung pula 5 minggu. Akhirnya minggu yang kelima mereka berjaya pecah masuk. Dan inilah berlaku peristiwa paling sadis, paling menyayat hati dalam sejarah. 2 hari saja mereka jarah, 2 hari saja mereka rata, hampir 40,000 Muslim mati terkorban. Juga sekali dengan manusia-manusia bangsa Turki dan Saraken. Mereka rampah Jerusalem dan mereka melakukan kezaliman dan penganiayaan ini. Sampailah 20 tahun kemudian, pada tahun 1118, 2 ksatria daripada Perancis, Hugh de Payens dengan Godfrey de Saint-Omer, menubuhkan Knight Templar secara betul-betul dianggotai oleh 9 yang lain. Mereka ni asalnya, Knight Templar ni ialah tentera-tentera miskin yang percayakan Jesus Christ dan kuil Sulaiman. Tapi akhirnya sebab material tadi mereka jadi kaya. Mereka buat apa? Mereka kau untung melalui peziarah-peziarah Kristian yang datang daripada Eropah yang nak melawat bumi Palestin, terutama nak pergi dekat kuil ataupun Haikal Sulaiman tadi. Jadi bila tanah ni mereka dah jarah, orang-orang Eropah boleh datang sesuka hati. Jadi penziarah-penziarah Kristian, terutama yang datang nak ziarah tempat ni, mereka buat satu sistem yang dipanggil credit and check. Hampir-hampir nak menyamai sistem perbankan sekarang. Dia start di sini dah. Kemudian mereka menjalankan urus niaga yang dikatakan pada awal abad-abad tu dikatakan kapitalis dah bermula dengan perniagaan berbasiskan bunga ataupun riba. Mereka jadi kaya serta-merta. Sebab yang dulu mereka bawa topeng iman Kristian, bawa simbol-simbol Kristian berupa-rupa salib dan krusid. Tetapi dalam hati mereka nak dapatkan keduniaan, kemewahan. Jadi akhirnya secara ringkas 1187 seorang pahlawan Islam datang ke sini bertempur dalam perang Hittin. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. 1187 perang, menang kita. Bila menang kita, mereka balik semula. Mereka balik, mereka pergi kawasan Eropah. Hak ni pula jadi pening. Raja-raja Eropah nak menangani politik mereka. Mereka pula dah serang-serang gereja, mereka dah serang pedri-pedri, mereka dah serang kependetaan. Sebab mereka duduk di Jerusalem, mereka jumpa satu benda. Hak bawah kuil Sulaiman, hak zaman Nabi Sulaiman tu, buku-buku sihir. Hak ni lah digambarkan harta dalam filem National Treasure, lakonan Nicolas Cage tu kan. Mereka dah bawa balik kitab-kitab sihir ni. Hak teras dia aliran Kabalah tadilah. Bentuk-bentuk ritual, occult dan penyembahan bagaimana nak berhubung dengan iblis, syaitan dan dajjal. Jadi akhirnya kerenah-kerenah mereka ni dapat dihidu oleh raja-raja di Eropah. Akhirnya atas campur tangan orang-orang terpenting 1307 Raja Perancis Philip de Bell mengumumkan penangkapan anggota-anggota Knight Templar. Gabung pula dengan Pos Clement. Pedri masuk serta, gereja masuk serta menyokong Raja Perancis tadi, maka ditangkaplah. Lebih kurang selang 7 tahun kemudian 1314 Grand Master dia iaitu Jacques de Molay. Jacques de Molay ni dihukum. Lalu dia mati. Kemudian geng-geng hak lain ditangkap tu dibicarakan. Tapi walaupun demikian hakikatnya ada mereka yang berjaya lolos dan lari. Mereka cari satu-satunya negara di bumi Eropah yang tidak percaya kepada gereja Katolik pada abad tu. Siapa? Negara mana? Scotland. Mereka pergi ke Scotland, minta perlindungan. Siapa Raja Scotland masa tu? Robert de Bruce. Robert de Bruce lah lindungi mereka. Akhirnya mereka bergabung dengan siapa? Di sinilah start. Mereka nak bergabung dengan geng-geng hak datang daripada banjaran Kaukasian, banjaran Eurasian, hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain. Hak keluar daripada tembok-tembok Zulkarnain dah keluar, mereka naik ke arah utara. Kemudian mereka jadi orang-orang Viking. Lalu lama-kelamaan mereka tukar sejarah di sini. Asal mereka bangsa lain, asal mereka Normandi dengan Celtic. Tapi kemudian mereka tukar sejarah, mereka katakan mereka sebagai berbangsa Anglo-Saxon. Mereka jadilah tukang-tukang batu, tukang-tukang pembina. Bergabung pula dengan geng hak lari tadi, lalu terbentuklah Lodge Freemason yang pertama di dunia, Scottish Rite.
Inilah secara rasmi barulah dikatakan Freemason benar-benar wujud. Tapi benda hak bawa tu hak zaman Namrus lagi, isi kabalah dia. Sebab tu siapa yang jadi ahli Freemason, kalau setakat naik pangkat, dia boleh ditabalkan di mana-mana los seluruh dunia. Tapi bila dia dah masuk 33 degree, 33 tahap degree, dia perlu ditabalkan di Scotland. Zaman Scottish Rite tu kita perlu faham. Tu zaman dia nak zaman penyatuan England tu. Zaman kalau kita tengok filem Braveheart, tahu tak filem Braveheart? Lepas tu lah los ni berkembang. Ada di Amerika, ada di situ, ada sini. Bergabung pula dengan Illuminati. Illuminati ni, 13 keluarga tu lah. Keluarga Astor, keluarga Bundy, keluarga Collins, keluarga Freeman. Gabung pula dengan Merovingian. Keluarga-keluarga diraja. Lah ni yang jadi teras paksi dan ketua kepada Merovingian dan 13 keluarga Illuminati siapa? Ratu Elizabeth. Lepas tu bergabung pula dengan hak lain. Ada CFR. Ada Trilateral Commission, ada Skull and Bone, macam-macam nama lagi lah. Ada pun nak letak kecil-kecil tu, division dia. Tapi hak teras ada pada Freemason, ada pada Illumination. Yang pasti kita nak suruh faham benda ni lama dah. Agenda ni nak dibawa oleh siapa? Oleh Namrus lagi. Dulu dia nak buat OWG, One World Government. Dan hari ini dia buat dalam bentuk baru NWO, New World Order. Sebab apa mereka nak ratah sangat Baghdad? Pasal apa nak serang sangat Iraq? Mungkin kata bab logo berpandu, mungkin kata bab logo tu, mungkin kata bab minyak, mungkin kata bab tu. Tapi ingat, ini bumi siapa? Ini bumi nenek moyang dia dulu. Tamadun Babylon ada di sini. Dan hari ini mereka menggunakan sistem-sistem nak menghancurkan setiap agama, menghilangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dia. Sedar ke tak sedar? Faham ke tak faham, perasan ke tak perasan, hari-hari kita sedang dikikis sekarang. Bagaimana bentuk dia? 8F. Nombor 1, faith. Dari sudut akidah, ringkas-ringkas. Lepas faith, dia akan dari sudut financing. Hak bank, hak riba, hak apa tu dari sudut keuangan. Yang ketiga, food. Makanan. Dia akan masuk melalui makanan. Hak syubhah pun ada, hak tak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi kita duk makan, kita duk sumbat dalam perut kita, kadang-kadang kita tak perasan tu tak halal, itu haram, hak ni syubhah, hak ni tak ketahuan. Yang keempat, biasa orang perempuan pakai lawa-lawa, pakai baju fashion. Fashion dia akan keluar macam-macam, kita pun pakailah juga macam-macam, tak kira fashion apa. Antara lain ialah filem. Filem macam-macam, mereka serat, mereka punya benda-benda di bawah pengaruh minda bawah sedar. Kemudian ada fiction. Fiction ni dia nak bawa cerita alien lah, UFO. Dia nak start dah, maksudnya ada makhluk angkasa, ada alien tak boleh berhubung dengan manusia. Dan ada kabar alien ni nak serang dunia. Hakikatnya UFO tu siapa? UFO tu teknologi manusia, tu teknologi Jerman selepas Perang Dunia Kedua. Manusia tu manusia lah, campuran dengan makhluk-makhluk halus tu lah, jin ke iblis ke setan ke. Dia boleh buat. Setakat nak merupa tu iblis boleh buat. Merupa sat jadi muka lagu ni, perak-perak tak gambar. Hakikatnya lama dah jin iblis ni. Dia masuk dari sudut fiction. Lepas tu dia masuk dari sudut kadang-kadang freedom, kebebasan. Dia marilah kut celah perempuan pula. Kebebasan, nak hak wanita. Wanita mesti sama dengan lelaki. Hak kami mesti disamaratakan. Lepas tu keluar pula LGBT. Tahu LGBT? Apa dia alas sekali? Fandom. Budaya mengidolakan. Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung, tak boleh dah. Last kali mereka cipta idola. Dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, Lionel Messi. Tengok di dinding, Lady Gaga. Tengok di dinding, Britney Spears. Tengok di dinding, tak ada seorang rabuk pun hak Islam. Itu budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola. Penyanyi tu, ahli sukan ni, hak orang, hak kita, hak budak-budak duk minat lah ni. Inilah budaya fandom. Setakat malam ni saya nak bagi yang base, saya nak bagi yang asas, saya nak bagi yang dasar. Nak suruh nampak dulu bagaimana bentuk, tata cara, pergerakan, agenda dan susunan. Susunan ni sebenarnya dah ada dalam Book and Chronicle. Nama-nama tadi tu mereka dah menggerakkan cara susunan piramid mereka. Atas tu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga ke siapa, yang bawah sekali golongan slave. Slave tu siapa? Tak mau mengaku pun kena terima hakikat, hamba tu ialah kita lah. Hak duk terima kemewahan, hak duk terima untung, hak duk terima duit hari-hari, golongan atas tu. Golongan elit. Golongan tu lah duk perah kita, duk zalim kita.
Kita nak suruh kenal Freemason tu bukan apa. Sebab kumpulan ni lah yang digelar kumpulan elit sekarang. Hadap tengah pegang dunia ni masih lagi keturunan yang sama. Keturunan siapa mereka ni? Rothschild, susu galur dia, nasab dia, salah silah dia, sampai pada siapa? Namrus. Hak baki lagi? Fir'aun. Golongan yang sama, kumpulan yang sama yang masih memerintah dunia dulu sampai sekarang. Fir'aun dah mati, tapi kefir'aunan tak pernah mati lagi. Namrus dah mati, kenamruzan pun tak pernah mati lagi. Kefir'aunan dan kenamruzan masih lagi memerintah dunia sampai hari ini.